Kami sentiasa ingat AYDEN. Ibu Alif Aziz luah perasaan. Dakwa dah 3 tahun tak jumpa cucu. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Ibu kepada penyanyi dan pelakon Singapura, Alif Aziz iaitu Siti Hafizah mencuri perhatian apabila menitipkan ucapan penuh emosi sempena ulang tahun kelahiran cucu sulungnya, Aiden Adrian yang kini berusia 9 tahun. Menerusi satu perkongsian di Instagram, IG, Hafizah memuat naik sekeping gambar yang memaparkan Aiden sedang membuat panggilan video bersama bapanya, Alif Aziz. Menurutnya, gambar tersebut merupakan kenangan terakhir yang masih disimpan sehingga hari ini. Masya Allah, setahun lagi telah berlalu. Selamat hari lahir buat cucu kesayangan. Umi Wan, Aiden Adrian. Umi Wan, Tok Ayah, Dadi dan makcik-makcik sentiasa mengingati Aiden. Sayang, inilah gambar dan video terakhir yang kami ada bersama Aiden sejak 3 tahun lalu, dan Umi Wan menyimpannya dengan penuh kasih sayang. Kongsinya, kami sentiasa mendoakan kebahagiaan Aiden dari jauh. Semoga membesar dengan iman dan takwa kepada Allah serta menjadi anak yang soleh dan alifah terhebat. Jika kita tidak dapat berjumpa lagi di dunia, insya Allah kita akan bertemu dalam kehidupan yang akan datang dengan izin Allah. Luahnya lagi.